perbezaan di antara politikus belalang dan politikus helang. Kita mungkin lihat dulu pada sifat belalang dan helang tu sendiri. Belalang sifatnya apa? Melompat-lompat dari satu daun ke daun yang lain. Jadi kita boleh lihat politikus belalang ni ibarat orang yang macam tak ada pendirian yang tetap. Politikus helang ni, which is dia ada satu vision yang orang cakap the long term. Journey dia agak panjang. Dia memerlukan perancangan. Kadang mungkin perancangan tu memakan masa 5 ke 10 tahun. Jadi orang cakap compare tu belalang, short term. Kadang belalang ni tak ada orang sentuh pun, orang baru sentuh rumput dia dah lompat dah. Baru geletik sikit je. Geletik sikit dia dah lari. Compare to helang dia control this ekosistem yang ada, dan dia pula adalah orang the last pemangsa, right? I mean yang akan makan mangsa-mangsa yang dibawa, dan at the end of the day saya boleh cakapkan helang is quite selfish lah. Belalang dia lompat sana, lompat sini, lompat je lah. Tapi kalau politik lompat dalam Malaysia lebih digunakan istilah kata. Kita harus memiliki the eyes of the eagle, not the eyes of the grasshopper. Kita mesti untuk menjadi pemimpin, kita kena ada visi yang luas. Untuk mendapat visi yang luas, kita kena banyak ilmu.